Hashtag Telaah March melabuhkan tirainya. Kini masa untuk mengumumkan pemenang Hashtag Telaah March. Bagi kategori komuniti, tempat ketiga RM100 jatuh kepada YCL. Tempat kedua, RM300 pemenangnya ialah Razak Ridzuan, dan memenangi tempat pertama, Hashtag Telaah Community March membawa pulang RM500 ialah Inke Nik Mustafa. Manakala bagi kategori siswa, memenangi tempat kedua, RM300 pemenangnya ialah Dia. Tempat pertama Hashtag Telaah Siswa March membawa pulang RM500 ialah Ajamal Hadi. Dan pemenang Hashtag Telaah Pensyarah jatuh kepada Dr. Syari. Tahniah kepada pemenang dan penghargaan daripada kami kepada semua yang menyertai, sekaligus membuka lembaran Hashtag Telaah bagi April pula. Muat naik ulasan buku, tidak melebihi 3 minit di TikTok. Fiction atau bukan fiction pilihan masing-masing, sisipkan Hashtag Telaah dan hashtag mengikut kategori Hashtag Telaah Komuniti, Hashtag Telaah Pensyarah atau Hashtag Telaah Siswa, disusuli tag akaun TikTok telaah.my.